tuan-tuan satu benda yang tak mau tinggal dah sampai bila-bila. Boleh tak? Tak mau tinggal dah sampai bila-bila. Apa dia? Selepas daripada semayang fardu, nak baca ayat kursi. Sebab kita kalau nak cepat, kalau kelang kabut, kita nanti baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tinggal satu benda yang sangat penting untuk kita buat lepas daripada sembahyang fardu. Apa dia? Ya, kursi. Lepas ni tak mau tinggal dah, cukup. Pasal apa? Pasal ni syurga duk tunggu dah ni. Ni dia panggil amalan nak mudah masuk syurga. Amalan paling mudah nak masuk syurga. Tuan-tuan, ni siapa janji ni? Ni siapa janji ni? Ni siapa yang janji baca ayat kursi lepas daripada sembahyang fardu masuk syurga? Siapa janji ni? Rasulullah janji ni. Awak Rasulullah dia cakap saja-saja kan? Tak. Yang Nabi SAW cakap tu wahyu daripada Allah. Adakah Allah akan memungkiri janji dia? Tak, Allah tidak pernah mungkir janji dia. Sebab tu kita sangat confident, kita sangat yakin orang yang baca ayat kursi lepas daripada sembahyang fardu, dia akan masuk syurga Allah. Sebab ini janji Nabi SAW. Faham tak ni? Dah Nabi janji sampai macam tu, tuan-tuan nak tangguh apa lagi? Lepas sembahyang fardu ni semua yang dengar ni, semua dengar ni. Muslimat dengar tak? Dengar tak? Dengar kan? Tak buat tak? Tak mau buat? Guna. Gitu. Faham sekalian Ustaz Jamal? Tuan-tuan, buat Ustaz Jamal. Pasal apa? Dengar. Kalau dengar, terus buat tuan-tuan. Masalih ala Syekh Muhammad. Nah, cara nak bagi lekat amal, kata ulama, ialah dengan segera beramal. Cara nak bagi lekat ilmu ialah dengan segera beramal. Dapat saja, terus buat. Dapat saja, terus buat. Dapat saja, terus buat. Maka dia akan lekat ilmu tersebut.